Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara Zali pasang tile. Mula-mula kita bacuh semen dengan susu dia, dengan semen gam ni. Itu semen biasa. Lepas tu tile ni Zali letak semen dulu lah supaya dia penuh. Kan ada rongga-rongga tu, kotak-kotak tu. Kadang-kadang semen tu tak penuh. Jadi cepat lah dia terkopek, tak tahan lama. Cara masing-masing lah. Kan? Macam tu. Ada yang cakap tak payah. Itu terpulang pada individu lah. Okey. Lepas tu dah lekat semen macam ni dah penuh. Lepas tu kita letak semen bawah ni. Lepas tu kita letak tile. Lepas tu kita ketuk-ketuk dengan hammer ni. Ketuk-ketuk macam ni. Kuatlah kan sampai terkeluar kiri kanan. Kalau dekat sini kita boleh top up. Ni tak apa. Ni makna dah keluar kiri kanan ni, depan belakang ni makna semen dalam ni penuh. Macam tu. Okey. Zali 082489 131. Sebelum ni kita sapu cat rumah ni, bawah ni semua ni. Pagar ni. Tile ni dulu kita juga pasang ni, tapi beberapa tahun lepas lah. Lepas tu ni pos ni kita baru extend ni. Ni satu kotak ni. Sebelum ni tak ada pos. Cuma lantai adalah ada sinki dekat situ. Ada tempat sidai kain lah sini. Itu bumbung baru. Yang tu lama ni dua rumah ni. Rumah asal sebelah sana. Yang ni baru beli. Okey, itu sajalah yang Zali nak kongsikan. Terima kasih kerana telah menonton dan Zali doakan semoga berjaya dan sihat selalu. Amin.